Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga. Baik, pada saya sibuk mengulas isu-isu berkait Perikatan Nasional sebab kemelut yang melanda dan masih melanda gabungan itu. Ada banyak pertanyaan di ruang komen dan sebagainya. Mengapa saya senyap isu Azam Baki? Okey. Now, sebelum apa-apa, jadi tonton sampai habis. Sebelum apa-apa, saya dah berulang kali beritahu, bila melibatkan skandal konspirasi, pendedahan, komplot, salah guna kuasa, salah laku dan sebagainya yang didedahkan sama ada oleh individu, media dan apa-apa, saya tidak begitu berminat sama ada ia melibatkan pemimpin kerajaan, pemimpin pembangkang, ya. Contohnya sekarang di media sosial hangat diperkatakan babak pemimpin pembangkang pun ada, babak Dr. Sam pun ada dakwaan-dakwaan di media sosial lah Dr. Sam berkenaan dengan adalah saya rasa awak tahu dan sebagainya, semua saya tak ambil tahu. Okey. Tapi ia hanya akan mencetus perhatian saya jika ada perkara-perkara berkait benda itu yang dimainkan oleh ahli politik atau pihak-pihak tertentu dengan cara yang sama ada tidak betul, tidak jujur ataupun terpesong dari kebenaran dan sebagainya. So saya komen di situ lah. Okay. Now, ada perkembangan tertentu. Di media hari ini dilaporkan bahawa isteri seorang bekas menteri sedang dalam redar lah PDRM atau polis kerana disyaki atau dilaporkan atau disyaki atau tengah disiasat lah berhubung dengan kemungkinan dia telah terlibat dalam satu konspirasi bersama media antarabangsa untuk cuba jatuhkan atau gulingkan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Okey. So tidak lama selepas itu ada media-media lain yang berkata bukan hanya isteri tetapi isteri dengan anak-anak menteri tersebut di bawah reda atau siasatan SPRM. Kemudian Malaysia kini mengemas dengan laporan terbaru, laporan sama bahawa isteri orang yang berpengaruh iaitu bekas menteri dan anak-anak, 2 orang anak disebut sedang disiasat atau akan disiasat atau berada di bawah radar PDRM kerana didakwa terlibat dalam konspirasi bersama media antarabangsa untuk menggulingkan kerajaan. Kemudian ada laporan terkini dari Malaysia kini di mana isteri kepada Daim Zainuddin telah membuat kenyataan menafikan bahawa dia terlibat dalam konspirasi untuk menggulingkan kerajaan menggunakan media antarabangsa dan dia namakan media itu sebagai Bloomberg. Now, kita tahu Bloomberg ada keluarkan laporan-laporan, satu daripadanya berkaitan pemilikan saham Azam Baki, satu daripadanya, kemudian ada satu lagi laporan yang kononnya ada pihak-pihak di dalam SPRM terbabit dalam satu konspirasi berkaitan perniagaan dan siasatan perniagaan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu dan sebagainya. Saya tak nak masuk mendalam lah. Okay, so dia berkata kartel. Sekarang dah jadi satu gelaran, iaitu kartel SPRM atau kartel MACC. Perlu disiasat. Kemudian DAP menekan
Anwar Ibrahim, pada saya lah, ianya satu bentuk ugutan lah. Perlu ada RCI berkenaan dengan isu kartel MACC atau SPRM itu, dan ini akan mempengaruhi keputusan DAP hendak terus bersama kerajaan dan pada PRU 16 apa formula dan sebagainya. Okey, pada saya lah, kalau saya Anwar, pada saya itu ugutan. Okey. So apa komen saya semua ni? Nah, pertama banyak merapu lah, termasuk DAP. Minta maaf Ramai di dalam media sosial merapu. Ada juga pemimpin-pemimpin merapu. Pertama media setakat keluarkan laporan. Kalau media, mana-mana media esok keluarkan laporan lain, dan kita tahu there is such a thing as media fake news, berita palsu. Kita tahu. Malah Malaysia ada memperkenalkan akta untuk memerangi berita palsu ini, yang seterusnya di bawah pentadbiran Mahathir. Akta itu sudah tidak aktif lagi. Itu pada saya salah lah. Okay, patut akta itu dihidupkan semula untuk menangani berita palsu. So berita palsu memang wujud. Okay. Nah, adakah berita Bloomberg palsu atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi saya banyak ikuti berita Amerika, dan saya boleh beritahu di sini secara jujur. Banyak berita di situ dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, antaranya contoh saya beri, George Soros. Okay, media antarabangsa. Ada pengaruh besar George Soros untuk propaganda. Saya namakan CNN, MSNBC, ABC, CBS atau media corporations. Banyak berita palsu ataupun propaganda melampau. Okey, melampau. Okey. Now, ada media-media yang boleh dipercayai, contohnya Fox News. Tetapi ia lebih pro-Trump lah, pro-Presiden Trump. Tapi namun berita dia tidak kurang manipulasi lah. Okay? Dari sudut fakta. So it exists, wujud. Now, adakah mungkin ada konspirasi? Yes. Benda ni jangan kata sekarang. Zaman Perancis tahun 17,000 lebih. Taktik ini digunakan untuk menggulingkan kerajaan, ketenteraan pada masa itu. Dan ianya telah menjurus you read about it lah. Ada satu watak dalam tentera tu, nama dia Dreyfus. Saya pernah menulis berkenaan perkara ni, The Dreyfus Affair. Menggunakan media, malah sebenarnya penggunaan media untuk sabotaj kerajaan mula-mula paling ketara berlaku di Perancis 1700s. Awak boleh baca. Atau esok saya korek, saya kongsikan cerita tu. Okay? So benda tu dah lama wujud. So mungkin ada konspirasi bersama Bloomberg, mungkin tidak. Saya tidak tahu. Tetapi kalau sekadar satu media atau satu orang, contohnya Albert Tay, keluarkan satu video, dan atas dasar itu terus nak menumpu kepada orang-orang yang dinamakan, perlu disiasat, perlu tubuh RCI, perlu ini, perlu itu semua mengarut. Perkara pertama yang perlu dilakukan ialah media itu perlu disiasat. Sebab kalau esok Bloomberg keluar 10 laporan, hari ini dia namakan MACC Azam, besok dia namakan Anwar, lusa dia namakan Hadi, kemudian dia namakan Muhyiddin, banyak cerita-cerita lain. Takkan setiap satu kita nak bertumpu kepada MACC, kita nak bertumpu kepada Azam, kita nak bertumpu kepada Muhyiddin dan no. Kalau macam itu, semua orang akan gunakan saluran-saluran tertentu untuk keluarkan berita-berita palsu untuk mengucak-kacirkan keadaan. So perkara pertama ialah sumber.
Jadi berita ni tular oleh Bloomberg. Okey. Azam Baki sudah buat laporan polis. Jadi polis mulakan siasatan. Ya. So siasatan adalah untuk mengenal pasti, sebab tak ada benda di situ yang dalam laporan itu yang boleh dianggap sebagai bukti kukuh. Sama macam video Albert Tay, tak ada bukti kukuh dalam video itu yang boleh mengatakan menerusi video itu kita sudah tahu orang ni bersalah atau ada sebab munasabah untuk menyatakan dia ni telah melakukan kesalahan. Tak ada. Nothing incriminating there. So perkara pertama, siasat Bloomberg. Kemudian ada undang-undang di Malaysia yang boleh mewajibkan orang atau saksi atau pihak yang disiasat untuk mendedahkan maklumat termasuk sumber. Dan jika orang itu tidak mahu dedahkan, boleh juga menerusi perintah mahkamah. So ada proses dia. Dan proses itu perlu dilalui dulu. So kemudian hasil siasatan itu jika didapati bahawa ia ada sebab munasabah, ada nampak ada bukti yang boleh digunakan, ya, untuk kita ada sebab untuk kita siasat Azam Baki ke atau orang lain yang dinamakan ke, ya, itu kemudian. So kena ikut proses dia, kena ikut langkah-langkah dia. Jadi itu harus jadi penumpuan terhadap siasatan polis, penemuan polis, the first stage. Itu harus jadi penumpuan DAP. Terus dia cerita babak RCI, maknanya dia sudah agungkan Bloomberg sebagai satu sumber yang sahih atau boleh dipercayai. Ya. Dan dia tidak menekan dulu, okey, sekarang seperti yang saya cerita, okey, kita perlu PDRM melengkapkan siasatan secepat mungkin. Kita perlu tahu hasil siasatan dapatan dulu. Kita perlu ikut prosedur. Tak ada. Dia tak sebut. Pada saya dah merapu. Jadi kenyataan-kenyataan pada saya yang dibuat oleh DAP lebih bersifat politik. Ya. Dan ini mungkin, ya, sebab nak dapatkan keyakinan kembali. China memang bersama DAP tetapi ramai juga FRAS. Ya, awak tengok di Air Kuning, di Mahkota, lebih 50% atau hampir 50% tidak turun mengundi. Yang mengundi of course dia undi pakatan atau sekutu pakatan iaitu UMNO. Tapi ramai juga duduk di rumah. Jadi untuk mendapatkan balik keyakinan mungkin, maybe, I don't know. Atau mungkin ini wayang kulit. Semua ni untuk menunjukkan DAP ini masih bersuara, I don't know. Tapi tidak, bagi saya lah, pendapat saya tidak jujur. Okay? Dan kamu duduk dalam kerajaan. Bila kamu duduk, especially watak-watak yang bercerita Anthony Locke dan sebagainya, kamu duduk dalam kerajaan, bincanglah dalam kerajaan. Dan apa jua yang dibincang dalam kerajaan adalah akhirnya keputusan yang dicapai kabinet adalah dianggap sesuatu yang dipersetujui, yang harus dituruti oleh semua menteri, oleh semua anggota kabinet. Ya? Awak tidak boleh buat perbincangan dalam kabinet, ada satu persetujuan yang dicapai, kemudian masuk Dewan Rakyat atau masuk media dan kemudian merungut apa yang kerajaan lakukan tak betul. You are part of the government. Jadi kalau awak nak merungut, awak tidak beretika, lebih baik jangan ugut-ugut, keluar dulu daripada jawatan-jawatan kerajaan, baru merungut. So, pada saya semua ni lebih performative. Lebih macam wayang, I don't know. Itu pada saya lah. Dan ramai di luar sana pun berpendapat sedemikian setakat yang saya kenal. Okay. So, pertama, penumpuan adalah terhadap siasatan polis. Okay, kita nak tahu dapatan polis. Adakah wartawan Bloomberg disiasat? Kemudian setelah disiasat, apakah penemuannya? Adakah dia diwajibkan untuk memberi maklumat termasuk sumber? Jika dia tidak mahu dedahkan sumber, apakah langkah-langkah seterusnya yang telah diambil? Adakah dapatkan perintah mahkamah untuk memaksa dia? Memang ada undang-undang yang memaksa orang untuk
bekerjasama, jika tidak dia sebenarnya melakukan kesalahan. Di situ pun dah ada kesalahan. So ada. SPRM pun ada bahagian-bahagian section 30 ke 31 or both of them, ya, yang boleh memaksa orang untuk memberi maklumat. Ya. So itu perlu dilalui dulu. Okey. Setelah dilalui, kemudian jika ada sebab munasabah untuk mengesyaki atau azam baki dan sebagainya, baru timbul persoalan. Okey. Kita sekarang dah tahu laporan Bloomberg itu ada asas. Jadi sekarang macam mana? Okey, Azam perlu tak kekal di dalam MACC ataupun bercuti? Kemudian perlu tak jawatan kuasa siasatan khas? Dan kalau nak tubuh jawatan kuasa siasatan khas di bawah Peguam Negara, pada saya tak ada masalah. Tapi fokusnya tetap perlu bermula dekat Bloomberg. Kemudian perlu tak RCI? Okey, DAP cadangkan RCI, perlu tak? Itu semua datang kemudian. So itu komen saya. So ramai membuat kenyataan politik. Alright. Now, kemudian babak isteri Daim yang dia sendiri membuat kenyataan penafian, bermakna dialah yang dikaitkan dengan siasatan dalam konspirasi. Kononnya dia dan dua anak dia, ini berdasarkan laporan Malaysia Kini, didakwa ada konspirasi dengan media antarabangsa untuk guling kerajaan, dan kemudian kenyataan isteri Daim sendiri mendedahkan media yang dimaksudkan ialah Bloomberg. Maknanya dia didalang di sebalik Bloomberg ini, maka ia perlu dikaitkan dengan siasatan Bloomberg. Siasatan terhadap Bloomberg. Jadi sekarang isteri Daim, anak-anak Daim yang dinamakan dalam laporan polis yang telah dibuat, perlu ditarik masuk ke dalam siasatan Bloomberg. Ya? Dan pihak polis boleh melihat sekiranya mereka telah menyiasat wartawan Bloomberg atau Bloomberg dengan sendirinya, adakah maklumat yang diberi oleh Bloomberg sebelum ini betul, atau mereka tidak sebut isteri Daim. Kemudian Bloomberg perlu ditanya sekali lagi, adakah isteri Daim terlibat, adakah dia sumber, dan semacam-macam lagi perlu diuruskan. So ia berkait. Okey. Ya, ia berkait. Untuk tujuannya untuk memperkukuhkan kes yang ingin dibawa terhadap contohnya Azam Baki ke siapakah, supaya asas untuk melakukan langkah-langkah seterusnya menjadi lebih kukuh. So itu langkah pertama. Alright. So sekarang isteri Daim telah memberi sebab untuk menyelami lagi isu laporan Bloomberg dengan menyiasat isteri Daim, anak-anak Daim, ya, berhubung perkara ni. Okey. Kemudian saya baca di media sosial, ini taktik untuk mengalihkan perhatian dari isu ini, isu tu. Itu memang lumrah persekitaran pembangkang media sosial ni. Siapa-siapa yang jadi pembangkang, itu memang lumrah lah. Mereka akan tuduh kerajaan cuba mengalih perhatian dan sebagainya. That's all nonsense to me. Buang masa nak bincang benda tu. Okay? So ini yang harus jadi tumpuan. Ya? Bukannya belum ada usaha dari DAP atau siapa-siapa untuk menumpu kepada untuk menekan pihak polis atau mendesak pihak polis untuk mempercepatkan siasatan, ya, atau mereka menimbulkan persoalan-persoalan yang perlu diberi perhatian oleh pihak polis berkaitan Bloomberg, berkaitan isteri Daim, ya, untuk memastikan siasatannya lebih lengkap, ya. So itu harus jadi penumpuan. Sekiranya ia pun parti politik seperti DAP mahu memberi pendapat berhubung isu ni atau ingin satu siasatan dilakukan, itu harus jadi penumpuan. Ini terus dia memainkan isu RCI dan sebagainya, kemudian
beri kata dua kepada kerajaan atau Anwar semua, I don't know. For me, the impression is this is all performative, but I do not know. Ya, adakah ianya wayang atau memang dia benar-benar beri ugutan, tapi tak masuk akal juga sebab you are part of the government. Okay? You are the minister. Pergi bincang dalam kabinet. Kemudian keputusan kabinet harus dijunjung semua. Jika awak dapati awak dalam kedudukan yang tidak boleh junjung keputusan kabinet yang akhirnya akan dianggap kolektif, sehingga kamu terpaksa di luar kabinet membuat kenyataan pelbagai, tak setuju dengan kerajaan dan sebagainya, then you should not be part of the government. Jangan kata kita akan buat penilaian pada bulan Julai ke apa. No. You should now, sekarang, awak tidak patut jadi sebahagian daripada kerajaan. Maknanya, awak boleh terus sokong Anwar, tapi awak janganlah pegang jawatan dalam kerajaan. So, tak masuk akal. Sebab itu saya berpendapat ini lebih performatif, macam wayang. Okay? So, tumpuannya polis sekarang. Okay? Selebihnya adalah banyak, a lot of noise, unwanted noise in media sosial, especially persekitaran pembangkang. Benda-benda yang buang masa, retorik-retorik yang hanya untuk menyerang kerajaan, itu sahaja. Tidak ada penumpuan terhadap apa yang benar-benar harus dilakukan dulu. Ya, tidak ada. Okay? So, sebab itu saya lama tak mau komen isu Azam Baki, sebab merapu. Banyak benda dalam media sosial persekitaran pembangkang merapu babak isu Azam Baki ni. That's why mereka buat perhimpunan Azam Baki ni semua, it is too premature. Ya? Ini semuanya adalah politik. Ya? Jangan kaitkan dengan isu saham terdahulu. Ya? Ada orang kaitkan lah. And tak salah juga sebenarnya. Okay, mereka kata dulu macam ni, mereka, sekarang, and Rafizi pun kata, has something to say. Tapi dulu masa dia menteri, dia pun senyap. Mungkin dia bincang dalam kabinet lah. Okay. So, kalau benar dia bincang dalam kabinet dan sekarang dia boleh beritahu, dulu saya bincang dalam kabinet, saya tekankan Azam Baki perlu disiasat. Tetapi mereka tidak buat. So, sekarang saya bukan dalam kabinet, saya dedah. Tapi saya takkan percaya. Mengapa saya takkan percaya? Sebab Rafizi sendiri keluar kenyataan, ya, yang sebenarnya menunjukkan dia telah memutarbelik keadaan dan telah mengelirukan rakyat dengan maklumat tidak betul. Kerana sebaik sebelum PRU 15, dia kata selepas kita menang, kita akan cari Azam Baki. Gambaran diberikan Azam Baki akan ditangkap. Selepas PRU 15, dia senyap. Kemudian bila akhirnya ditekan wartawan, dia jawab, oh itu hanya cara bercakap untuk menarik perhatian orang. So maknanya dia tidak jujur. So bila awak dah dedah benda tu, saya tak percaya apa-apa yang keluar dari mulut dia berhubung isu Azam Baki. Okay? So, I'm not interested dalam isu Azam Baki. I'm not interested dalam isu isteri Daim. So ini pertama kali dan terakhir saya akan bincang isu ni, melainkan ada pihak-pihak lain yang membuat benda-benda yang tidak masuk akal berhubung isu ni, mungkin saya komen. Ya. Baik, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.